yang ada sahabat yang ikut belakang dia. Maka di situ diambil kira oleh ulama, boleh kita senang tajuk berjamaah. Sebab ada sahabat yang dia pergi mimpi mayang dengan Nabi, maka tu Nabi kena senang tajuk. Maka ulama mengambil kira senang tajuk yang boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Ada pun semayang hajat, fatwa-fatwa ulama yang masyhurnya boleh berjamaah. Cuma bacaan tidak boleh dibaca jahat. Wah, nak baca macam yang maghrib, nak baca macam yang subuh, tidak, tak boleh. Ada imam buat semayang hajat baca kuat. Ya amin je. Amin. Sedangkan pendapat yang paling masyhur dalam semayang hajat ni dia baca setir. So imam membaca sendiri, makmum baca sendiri. Tapi berniat tak? Niat. Makmum dengan imam niat. Tapi cuma Fatihah tu baca sendiri, ayat tu baca sendiri. Ayat suci baca 18 kali. 17 boleh, 18 boleh. Ada fadilah. Kata ulama, baca pun nak kemuliaan dunia dan akhirat, baca ayat suci 18 kali. Kemuliaan dunia dan akhirat. Dan dimurahkan rezeki. Baca saja tak ada ubat dulu, baca ayat suci kembali. Boleh baca saja baca ataupun dalam solat. Ada salah. Surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali. Ada kelebihan. Kata ulama, kita baca ayat Allah 3 kali. Seolah-olahnya kita telah membina sebuah mahligai itu. Baca 10 kali untuk mahligai jatuh. Kelebihan dia. Mana yang kita baca 9 kali itu, ya Allah, rumah mana dia? Setiap satu lah. Baca 9 kali setiap satu rumah. Tak payah tunggu, tak payah masuk kelas, tak payah apa, tak payah. Ayat di orang, nak mohon rumah, nak menjangkau bank apa tak payah. Dia baca 9 kali, setiap rumah tu. Hak itu. Itu keyakinan. Dan mengharap kepada ganjaran Allah. Mengharap kepada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Baca dan dia buat dulu. Ulama-ulama dulu dia buat dulu. Dia suruh boleh dia buat. Kemudian dia lama tu dan dia komah buat, baru dia akan gerak. Apa fadilah dia? Satu amalan. Sama Rasulullah, kalau sahabat, kalau mereka semayang tahajud, dia semayang tahajud, dia akan baca apa saja ayat yang dia ingat. Ayat yang undang kadang-kadang satu ayat undang satu ini. Ayat tu yang apa? Ayat yang apa? Ayat tu. Oh, macam tidak. Kami baca ni, macam tidak ayat yang maksudnya. Tu yang apa? Satu kali dia mandai baca. Satu kali dia mandai baca. Kenapa ayat tu dia dapat? Dia ulang. Kita ulang satu ayat, kita ulang satu surah dalam semayang tahajud, tak salah. Ada salah. Sebab dia dibuat oleh orang. Dan sahabat dia baca dan sebenarnya dia baca apa saja ayat dan surah yang dia ingat. Dia baca lebih. Walaupun ayat tu surat sana, surat ini, surat sana, dia baca ni. Apa yang ingat dia tu. Saya pun ingat baca ayat tu. Amanah Rasul ingat yang baca